Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin ala asyrafil anbiya'i min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada pagi ini. Insya-Allah pada pagi ini kita akan sambung perbincangan kitab Zadul Ma'ad. Kita akan pergi kepada muka surat 99 dalam kitab terjemahan, di bawah fasal pengutusan beliau sallallahu alaihi wasallam dan wahyu yang pertama kali diturunkan. Baik. Cuba kita tengok di sini. Mungkin anda tidak baca, cuma maklumatnya begini. Jadi berkenaan dengan pengutusan beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul, bila bermulanya? Kita maklum dah ketika nabi ayatul risalah, sebagai tanda pengesahan bahawa nabi ini jadi nabi. Jadi dalam awal surah Iqra tu tak ada lagi perintah untuk nabi berdakwah, tidak ada lagi. Cumanya sebagai pengesahan, dan itulah yang disebut oleh Waraqah bin Naufal itu. Baik, jadi ya ayyuhal muddathir turun selepas tu. Jadi para ulama menyebutkan bahawa ya ayyuhal muddathir turun ni kira ayat pertama dari sudut arahan. Dari sudut arahan Nabi, arahan Allah kepada Nabi supaya berdakwah. Kalau kita perhati ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka farrujza fahjur. Ayat yang kedua ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir, wahai orang yang berselimut, qum bangunlah, fa'anzir berilah peringatan kepada masyarakat. Tu dia panggil ayatul dakwah dalam istilah ulama. Dia panggil ayatul dakwah. Jadi maknanya Iqra ayat mula-mula diturun dari sudut wathikah pelantikan Nabi sebagai Nabi. Ya ayyuhal muddathir ayat yang mula-mula turun dari aspek arahan Allah supaya Nabi berdakwah. Sebab tu turun lepas pada tu kan. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Berilah peringatan kepada kaum keluarga terdekat. Baik, tak apalah. Di sini hendak difokuskan oleh Ibnu Qayyim di sini. Apa hikmat Allah lantik Nabi ni ketika umur 40 tahun. Dan kalau sini disebut yakil kalau tengok dari asal Arab dia, sebab ana rujuk Arab dia, sini ana bawa terjemah lah. Dikatakan usia seperti inilah para nabi dan rasul diutuskan. Semua nabi-nabi umur 40 lah mereka mula ditabalkan oleh Allah sebagai nabi atau dan rasul. Ada disebut gitu. Cumanya ada, kata Ibnu Qayyim, ada riwayat sebut bahawa Nabi Isa ni dia diangkat ke langit ketika umur 33 tahun. Hak ni sebenarnya kata Ibnu Qayyim tak ada satu riwayat yang sahih. Tak boleh nak pakar ni. Cumanya kita nak tahu mula-mula Nabi sebelum turun Iqra tu lagu manakah keadaan dia mengawali sebagai muqaddimah. Sebelum turun Iqra tu dia ada muqaddimah dulu. Lagu mana proses orang panggil nak menyiapkan Nabi untuk terima wahyu Iqra tu. Di sini dia sebut hal pertama yang diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada urusan ke Nabi ialah mimpi. Dan mimpi inilah sebenarnya menggerakkan hati Nabi untuk pergi bertahanus, dia panggil. Bertahanus di Gua Hira tu. Mimpi ke dia? Mimpi Nabi nampak cahaya mari seperti falaqis subh. Seperti cahaya fajar pada waktu pagi mari tu, nampak bergerak ke arah Nabi. Selama mana tu? Nebula duk main mimpi lagu tu. Nebula. Nak bolehkan Nabi pergi ke Gua Hira. Dan inilah sebenarnya takdir Allah untuk membuatkan Nabi berasa jadi nak telitah naik atas bukit tinggi, bukit Hira ni. Anak pergi selepas Covid ni tak nak naik separuh je. Dia kocok orang. Dulu dia naik Gua Hira gini dah. Lah ni dia WhatsApp gitu. Bila WhatsApp gitu tu jadi panjang lah. Jadi kita naik tu semangat lepas Isya naik sampai sekerak. Tak boleh naik. Jadi budak-budak muda di belakang ni letah kita pakai asak kita. Anak tu tengok macam mana Nabi boleh naik. Atau isteri Nabi pun naik bagi bekalan kepada dia. Rupanya orang Arab ni dalam kitab sebutlah naik bukit ni bukan perkara pelik bagi. Sebab kita ni pelik dengan bukit Marak tu adanya. Gunung tu lagi naik gunung nak tahu. Budak tu naik pergi naik daki gunung tu. Lagi rendah tu lagi nak tahu dengan umur kita ni. Tak apalah. Jadi masyarakat pun pelik sebenarnya apa Nabi jadi nak duduk situ. Dan duduk situ asal dia akan nampak tu Kaabah tu. Dia akan nampak tu Masjid Haram tu. Baik. Nak ayatnya terlintas nak pergi. Lintasan yang kuat untuk Nabi daki Gua Hira naik tu. Jabal Nur tu lah. Naik tu. Nebula tu masa mari duk mimpi mari tu.
Tidaklah disebut mari tiap-tiap hari, tapi mimpi itu mari. Dalam bentuk falaqis subh. Seperti fajar waktu subuh tu. Sementara masa kenabian 23 tahun. Maka mimpi ini adalah salah satu daripada 46 bahagian. Dia panggil alamat nubuah. Jadi makna mimpi Nabi ini nau'um minal wahyi. Itu satu bentuk wahyu. Khusus, spesifik untuk Nabi. Orang lain walaupun tinggi, setara mana darjat dia anggap oleh siapa-siapa lah tinggi. Kalau dia mimpi tu, tak boleh nak anggap sebagai wahyu. Untuk pengecaman, peringatan sekadar tu boleh. Sebab tu dia tak boleh cerita Nabi tak benar. Kita cerita mimpi pada orang takut kawan tu jenis pesan yang buruk, dia tak boleh macam-macam. Kecuali orang soleh yang amanah, yang reti Quran dan hadis, mungkin dia ada cara nak tafsir. Kemudian selepas daripada mimpi tu, bila Nabi pergi ke Gua Hira tu, maka selepas Nabi duduk beberapa ketika, turunlah wahyu Iqra. Jadi hak ni bermulalah zaman kenabian. Jadi sebelum itu, apa yang berlaku pada Nabi? Nabi jadi senang hati untuk berada, mengasingkan diri daripada masyarakat. Itu dia panggil proses muqaddimah pada nuzulul wahyi. Ini dia panggil muqaddimah nuzulul wahyi. Jadi ayat pertama, Iqra' lah. Baik. Jadi Jabir kata, ya ayyuhal muddatsir yang pertama. Aisyah kata, Iqra'. Betulnya Aisyah itulah. Kalau kita kata ayat, dia panggil ayat tu dakwah mula-mula, betul, ya ayyuhal muddatsir. Kalau ayat tu risalah, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Baik, tak apalah. Kita tidak nak baca semua tu. Okey, kita pergi kepada fasa dakwah Rasulullah. Fasa, kalau kita nak tengok fasa dakwah Rasulullah ni, mula-mula sekali ni cerita di Mekah ni, di zaman Mekah pertama sekali memberi peringatan kepada keluarga beliau yang terdekat. Ni peringkat awal. Jadi Nabi ni peringkat awal tahun pertama tu. Kalau kita tengok dalam huraian ulama, dia panggil fasa pertama tu, hanya beri peringatan kepada keluarga dia terdekat sahaja. Dia panggil Bani Hashim. Terdekat sini maksudnya Bani Hashim. Dalam syarat kita sebut Bani Hashim. Keluarga dia terdekat lah. Termasuklah Abu Lahab tu. Abu Lahab tu antara pot darah tu. Darah Fatimah tu masa dia lahir tu. Katanya wak maulid tu sampai 100 hektar. Tu Abu Lahab. Jadi anak pun tak pasti Abu Lahab mari idea mana nak sambut waktu tu, anak pun tak pasti. Tapi begitulah kira-kiranya. Ya pastinya barang telitah dia. Sebenarnya tidak. Anak baca dalam buku ada 10 jilid tu. Dia kata sebenarnya sambut hari jadi zaman jahiliah ni biasa je. Sebenarnya. Sebab tu dia bila dia buat gitu tu benda-benda biasa. Cumanya orang anggap lebih sebab kau bersadar dia buat. Moga kaya Abu Lahab ni. Suka anak dara. Boleh anak dara. Jadi fasa pertama ni, mana fasa kenabian? Apa maksud fasa kenabian? Fasa kenabian ni mana tidaklah Nabi rasa ada tanggungjawab lagi nak sampai kepada masyarakat. Sebab Nabi ni kan, dia bukanlah tanggungjawab dia sebesar Rasul. Fasa kenabian. Mula-mula bila turun ayat tu, sebelum turun ayat supaya Nabi berdakwah tu, Nabi hanya berasa dia Nabi ya. Seperti mana yang dinyatakan oleh Waraqah bin Nawfal. Ingat tak cerita bila Khadijah dibawa jumpa Waraqah tu. Waraqah ni orang alim dalam agama Taurat, agama ni lah, Yahudi ni lah. Dia faham kitab Taurat Injil ni. Masa tu mata pun dia buta dah. Bila Khadijah cerita, dia pun berlakulah dialog dia dengan Nabi. Maka Waraqah kata, yang datang pada kamu tu adalah namus. Dalam kitab Yahudi disebut namus ni mana Jibril. Dan mu ni, dan hak ni dia pernah waktu wahyu pada Nabi-Nabi sebelum kamu, Isa, Musa. Sebab tu Waraqah kata mu ni Nabi ni. Kita nampak ke alim Waraqah ni, dia kata kalau aku sempat dengan ketika kamu dihalau oleh masyarakat kamu, aku akan pertahankan kalau aku sempat. Waktu Nabi kejut tu, apakah dia akan dihalau? Sebab dia ni orang terbaik di kalangan masyarakat. Apakah dia dihalau? Masa ni Nabi dalam proses dia ni sebagai Nabi baru. Tak turun lagi ayat supaya disampaikan maklumat kepada masyarakat. Tak lagi. Mana dia ni bila dia jumpa Waraqah, dia sedar rupanya dia ni Nabi atas pengesahan daripada Waraqah bin Nawfal itu. Cuba bayar. Ni tidak disebut cuma anak bayarlah. Lagu mana agaknya Khadijah. Anak rasa dia tu rasa berbalon hidup Abi Piti ke Nabi. Sebab apa? Sebab dia ni sapok seorang Nabi. Dia ni sapok Nabi. Habis harta Khadijah ni. Mak Laksmana marah benar kepada Nabi. Dia kata duk makan piti bini. Dia marah sepanjang panggil mamak ke Nabi. Mati dah sudah Mak Laksmana dah? Mati dah dah. Ni tu guru Maulana cerita ni. Maulana kita. Lepas tu dia kata meja pegang tu. Dia sebut gitu dalam kuliah dia Mak Laksmana. Buat apa tu? Duk makan harta bini. Dia tak erti apa. Khadijah ni tinggi dalam agama salah satu kerana dia support Nabi dengan harta dia. Nabi ni tak ada nak kerja. Sebab dakwah ni 10 masa je. Kalau hati tak tengok Nabi ni hitam ni kulit dia ni pada musim haji buat apa? Duduk tunggu di pintu masuk Mekah. Siapa dia mari dia kata salam
aslim taslam. Masuk Islam lah kamu selamat. Kalau ada respon, kamu dia Islam. Maknanya orang itu bersedia nak dengar. Dia akan sebutlah. Kalau duduk tepi dia ni, pokok pembesar aku. Tak usah dengar lah. Junun lah. Akal dia musim lah ni. Musim akal dia tak apa betul ni. Berat tu dia Nabi. Tengok-tengok mana? Jadi maknanya daripada situ kita tengok besarnya peranan Khadijah. Masa tu tak ada lagi orang lain. Tak ada orang lain. Dia kelebihan manusia ni ketika tak ada orang, tiba-tiba dia bangkit. Tu memang lebih. Itulah lebih Khadijah binti Khuwailid itu. Ini pasal kenabian ni makna Nabi sudah tahu dia jadi Nabi tapi tak ada arahan rasmi daripada Allah. Nabi kena sampaikan dakwah. Kerana ayat pun tak tahu lagi. Tu Iqra baru. Nak sampai ke dia. Fasa kedua memberi peringatan kepada keluarga beliau yang terdekat. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Tu ayat selepas ya ayyuhal muddathir kum fa'anzir. Ya ayyuhal kum fa'anzir. Itu ayat dakwah. Kena bangkit wahai Muhammad. Fa'anzir, sampaikanlah peringatan tentang neraka, tentang orang tak seikut ajaran Allah ni lagu mana Allah akan balas dia. Sebut. Kemudian turun lepas tu ayat pula mula-mula sekali fasa dakwah mula-mula kena royak ke anak beranak dulu. Ni fasa kedua. Kena royak pada anak beranak dulu. Beberapa tahun juga ni, 2 tahun juga setengah ulama sebut. Fasa ketiga memberi peringatan kepada kaum dia. Ni mula Nabi bergerak dakwah tu sedikit melebat pergi kepada kalangan Quraisy. Selepas daripada Bani Hashim, pergilah kepada Quraisy sebagai kabilah terbesar. Quraisy ni hadirat kalau kita tengok dalam kitab, dia kabilah besar, rumpun yang besar. Di bawah dia tu ada Bani Hashim, ada Bani tu, Bani ni, adalah kabilah kecil. Quraisy ni besar. Barulah Nabi sampai kepada kabilah-kabilah. Anak-anak juga Quraisy ni pun. Fasa keempat memberi peringatan kepada kaum yang belum didatangi oleh pemberi peringatan sebelumnya, iaitu bangsa Arab secara umum. Ini sudah melebar melebihi daripada Mekah tu. Termasuk zaman Madinah dan sebagainya. Yang fasa kelima memberi peringatan pada semua yang sampai dakwah kepadanya dari kalangan jin dan manusia sampai kepada wafat Nabi SAW. Inilah 5 fasa dakwah Nabi SAW. Kalau kita perhatikan di sini, mana pergerakan Nabi ini maknanya dia berkembang bermula daripada titik mulanya pada keluarga. Itulah titik permulaan daripada keluarga, kemudian dia semakin besar, akhir sekali sampailah kepada kita luar daripada Mekah dan Madinah itu. Dan kita kena ingat, hak kita sebut ni hak Nabi. Dan terbukti dalam sejarah Nabi tak sempat, Nabi sendiri zaman Nabi tak sempat nak sebarkan Islam ni melebihi daripada Jaziratul Arab. Tak sempat. Sebab tu ulama kata dalam tempoh 23 tahun tu Nabi membina generasi. Siapa generasi tu? Sahabat. Yang dikatakan Muhajirin dan Ansar, itulah Habsah itu. Walladzina taba'uhum bi ihsan, dan generasi yang ikut mereka dengan cara yang betul, cara yang baik. Baik. Situ kemudian kita pergi. Ringkas-ringkas saja. Bila anak buat nota ni maknanya kita lebih nampak lagi lah. Dia begini dia sebenarnya hak ni contoh yang kita kalau kita ambil fasa berdakwah secara terang-terangan. Kita letak tajuk ni kita masuk dalam internet, Google search itu, dia akan keluar artikel khusus. Mana kita boleh petik poin. Ana rasa tak ada dalam agama lain maklumat seluas tu tentang agama kita. Kalau Indonesia, bila kita tarik dakwah Nabi secara terang-terangan, hak Indonesia kita boleh buat tesis pun, proposal pun ada, 23 muka surat, 30 muka surat. Bici hadis saja. Jadi kita akan petik poin saja. Tak apa kita baca sini. Baik, sekarang ni kita nak tengok fasal berdakwah secara terang-terangan. Mana lepas daripada keluarga dan Nabi pergi kepada peringatan kepada kaum dia. Yang kedua, fasal yang kedua. Sesudah itu Nabi mengajak manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun. Sembunyi-sembunyi ni makna tidak terbuka, duk mai keluarga saja. Lepas tu kalau lepas pada keluarga cari saing-saing dekat-dekat. Termasuk Sayyidina Bakar. Dan tengoklah Sayyidina Utsman dekat-dekat. Kira-kiranya Nabi yakin akan terima. Walaupun bukan keluarga, bukan Bani Hashim. Tetapi kira-kira yang baik dengan Nabi. Kemudian turunlah kepadanya ayat, maka sampailah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan. Dan berpalinglah daripada orang-orang musyrik. Ni ayat 94 ni. Wa'arid anil musyrikin. Mana sampaikan ilmu secara terang-terangan. Dan kalau ada orang tentang pun jangan peduli tu. Hak tu jangan tak secara lagi. Kena faham balik ayat 94 di sini ada 2 perkara yang kita kena faham. Kalau kita tengok dalam tafsir ana simpulkan lagi. Pertama sekali, sampaikanlah oleh kamu secara terang-terangan apa yang Allah perintah. Mana royak? Bila Nabi royak tu, dia ada yang terima, ada yang tidak terima, dan ada yang tolak dan mendustakan. 3. Bila Nabi menyampaikan dakwah secara terbuka, di situlah Nabi nampak bahawa masyarakat dia ni ada 3 kelompok. Kelompok pertama, kelompok yang menerima.
Kelompok yang kedua tak terima tapi dia diam saja, tanpa serai Nabi, tanpa mendustakan Nabi. Dia tak terima. Muhammad ni lain ni, senyap gitu. Hak yang ketiga ni jadi masalah. Mereka tak terima dan mereka tidak diam. Mereka bangkang, mereka tolak, mereka kata, tuduh. Dan hak ni dipelopori oleh pembesar-pembesar Mekah, golongan elit Mekah yang ada kepentingan politik, kepentingan ekonomi, kepentingan riasah. Dia panggil 3 kepentingan. Kepentingan ekonomi sebab mereka banyak memanipulasi rakyat untuk kaya. Yang ketiga dari segi mereka ni, dari segi apa dia panggil ni, tadi ekonomi, masyarakat, sebab mereka yang menentukan hukum dalam masyarakat. Yang keempatnya dari segi kepimpinan. Kalau mereka terima Nabi, mereka tak boleh dah nak memanipulasi rakyat. Mereka jadi kaya di atas mereka memperhamba kaya. Kerajaan Islam tak benar begitu. Mana pokok kafir Quraisy dia tahu kepala-kepala ni. Agama sifat dia macam mana. Yang kedua, mereka tak boleh lagi nak buat hukum sesuka hati mereka. Tentu dah kalau manusia buat hukum ni menguntungkan dia. Dalam bab agama dah semua hukum tu dia yang tentukan. Mesyuarat pemimpin-pemimpin. Bila Nabi mari, hukum daripada Allah. Bila kata daripada Allah, dia tidak berpihak. Semua akan kena hukum tu. Dia tak boleh terima. Yang keempatnya, pemimpin politik. Riasah ni kepimpinan. Tak kira lah Nabi, kita nak suruh Nabi, mesti Nabi suruh kita. Tak boleh lagu tu. Muhammad ni umur berapa, kita ni umur berapa. Dia besar, dia tak pengaruh kepimpinan. Orang biasa jadi pemimpin ni, jadi timbalan tak boleh dah. Rabut good dah. Kita ni tak apa, tak jadi pemimpin. Kalau hari lari petai lagi. Sebab apa? Kita tahu dah. Tu no ayat tu nampak dia punya kedudukan. Itulah maksud sini. Bila jadi ayat ni Nabi nampak bila Nabi campak ke agama secara terakhir, Nabi nampak rupanya masyarakat dia tu sebenarnya ada 3. Hak terima, hak tak terima duk dia, hak tak terima lawan, tuduh macam-macam. Akhir sekali Nabi terpaksa hijrah. Apa? Buat keluar akta suruh bunuh Nabi SAW. Sejak daripada turun ayat 94 surah Al-Hijr, maka Nabi menyampaikan dakwah secara terang-terang. Dalam keadaan Nabi tahu Nabi tak ada tentera. Berapa orang ni 3 tahun pertama ni anak tengok dalam kitabnya, berapa tak siapa pun 25 orang gitu baru ni. Sebabnya dalam tempoh 13 tahun, setengah ulama kata 160 orang. Tentu tak siapa 200 orang. 13 tahun. Bila pergi ke Madinah, tu dekat 900 lalu, hari mula-mula. Tadi dah. Kalau anda tak nak ingat semua boleh tengok sini lah. Ni semua ni takdir Allah mengatasi tadbir manusia. Dan notah anda buat sebelum ni, muka surat berapa tu? Ni muka surat 4. Muka surat 4. Hadirat boleh tengok semula lah. Wafat ayah dia. Dia pun cerita lah. Ayah dia wafat. Lepas tu Mak Aminah dibawa Nabi pergi ke Madinah. Sebab apa nak pergi ziarah keluarga. Ada keluarga kalau begitu. Keluarga dari sudut mana? Dari sudut tok dia yang kedua, Hashim. Hashim tu dia nikah dengan kabilah Bani Najjar, kan nama Salma. Salma bin Amr. Salma binti Amr. Tu nenek Nabi yang kedua. Jadi Hashim ni dia nikah dengan kabilah Bani Najjar. Bani Najjar lah. Kena ingat Bani Najjar, kena ingat semua. Sebab tu kalau kita pergi Mekah, kalau kita ada maklumat ni, kita bila duduk di Raudhah kan, kata ni lah tanah anak yatim dari keluarga Nabi Bani Najjar itu. Yang mana setengah riwayat kata Dewi percuma ni. Hak Nabi beli pula selepas pada tu. Hak ni mula-mula ni Bani Najjar kata kita nak beli percuma. Nabi minta nak bayar. Tak sih. Buat dia tobik jumpa Nabi dengan pedai. Apa? Nak isyarat bahawa kita sanggup mempertahankan Nabi. Dan Nabi puji sebelum Nabi wafat. Puak-puak Ansar ni termasuk Bani Najjar keturunan dia ni. Memang dia betul-betul. Dia janji nak jaga aku. Memang dia sanggup mati sungguh. Puak-puak Ansar ramah mati. Hak tak mati cacat. Buta mata. Apa? Berjuang mempertahankan Nabi. Sebab tu Nabi puji kubbul ansar minal iman. Cinta kepada ansar ni sebahagian daripada iman. Ana nak sebut di sini, anda tak boleh rujuk semula muka surat 4. Itu faktor keluarga. Besar faktor keluarga ni. Kalau kita nak berjaya dalam dakwah ni, faktor keluarga tu kena ambil kira juga. Baik, cuba tengok kita kata Nabi Ibrahim. Faktor keluarga juga tu. Menyebabkan dia tak berjaya dakwah di kampung dia. Tapi bila pergi keluar, ada bentuk keluarga lain pula situ. Generasi dia bermula dengan Nabi Ismail, Nabi Ishak dan sebagainya. Baik, tak apalah. Sekarang ni kita pergi kan. Jadi Nabi sejak turun ayat ni, maka Nabi fahamlah bahawa arahan Allah itu supaya dia menyampai agama ni bukan lagi secara sembunyi-sembunyi. Ini fasa selepas masuk tahun keempat. Ini masuk tahun keempat. Dan disitulah Nabi nampak kaum dia menunjukkan permusuhan. Mesti Nabi telitah nak Waraqah sebut ni. Kan Nabi kata kan, apakah kaum saya akan menghalau saya? Dan ulama kata ni isyarat bahawa Waraqah tu memeluk Islam. Dia ikut ajaran akhir tu. Sebab dia kata kalau aku sempat aku akan mempertahankan. Tapi dia mati selepas tu. Menggigi putua benar. Akibatnya gangguan menjadi semakin hebat terhadap baginda sallallahu alaihi wasallam.
dan orang Islam pada waktu itu. Hingga akhirnya Allah mengizinkan kepada mereka hijrah 2 kali. Jadi sebelum Nabi hijrah, Allah izinkan dulu sahabat Nabi hijrah. Pada tahun kelima, kan ingat tahun kelima tu? Sahabat Nabi hijrah ke Habasyah. Hijrah ke Habasyah. Lagu mana hijrah? Mudah ke? Kadang-kadang nampak, kalau kita kecek Kelantan, kadang-kadang setengah sahabat nampak sepuluh tu bik lembu padan. Apa-apa tak ada. Tak boleh nak bawa bik bagasi 4 tayar tu, tak boleh nak bawa tu. Kalau bawa tu buat kuris kat petai lagi. Kadang-kadang pergi semua nak pergi padai, bawa bekas sikit, pergi padai kan, pergi pagi gelap-gelap. Kabar-kabar tak ada. Rupanya hijrah. Tu nak yang suasana tu. Cuma ni ada semua lihat jugalah kalau kita baca Ni nama-nama Nabi. Sengsuh kita tak tahu nama Nabi ni ada lagi. Ramai lagi orang lain. Kita baca secara ringkas. Dia bukan nak baca semua juga. Nama-nama Nabi. Buka muka surat. Anda tidak nak baca itu juga. Kita nak muka surat 114 tu. Muka surat 114. Ada kitab tu lah. Kita ambil sesuai lah sini. Tidak nak baca semua juga. Ahmad. Dia sebut Ahmad. Tapi dengan makna Mahmud. Ataupun Muhammad. Mahmud atau Muhammad ni makna ismul maf'ul. Ahmad ni dia panggil tafdil. Bermakna maf'ul. Ini objek Ahmad dengan makna Muhammad. Ahmad dengan yang Ahmad ni mana yang paling terpuji, dengan makna Muhammad yang sentiasa dipuji. Itulah kita tahu ya. Jadi anda tak perlu baca ni. Daripada situ banyaklah ulama kita letak nama Hamad, Hamd, Ahmad daripada Muhammad tu. Mari pecah-pecah dia, tak apalah. Jadi kalau kita tengok di sini, berapa nama yang paling masyhur Nabi ni Muhammad ataupun Ahmad, kerana dia manusia yang terpuji. Kita bincang dah dulu, anda tak ingat muka surat dalam kitab ni. Kita bincang tentang ikhtiarullah dengan ikhtiarul ibad. Ingat Allah, bila Allah ciptakan makhluk, kita semua ni, langit bumi, maka Allah memilih untuk menentukan kelebihan kepada ciptaan dia. Kalau malaikat Allah cipta, Allah tentu hak paling lebih Jibril. Maka Allah berilah sifat-sifat lebih pada Jibril. Fizika dia pun lebih dah. Sayap sampai 900. Bila Allah ciptakan manusia, Allah nak letak manusia yang paling lebih, maka Allah akan bagi fadilah dan manusia akan terima hak nama Muhammad. Bila Allah nak letak, bila kita bincang dia, bila Allah cipta bumi, Allah dengan kudrat, dengan kekuasaan dia, maka dia pilih satu tempat yang paling lebih dan dia beri sifat-sifat lebih pada tempat. Orang panggil tanah haram. Kan kita bincang sebelum ni, Ibn Qayyim kata, kalau ada manusia yang dia bukan mencipta alam ni, tiba-tiba dia nak beri kelebihan pada alam ni dan dia suruh orang terima, tak jadi. Abrahah cuba nak buat gitu. Dia di mana Abrahah? Yaman. Dia buat Kaabah. Dia nak supaya orang pergi bola pergi Mekah, so pergi di Yaman pula. Rupanya Yaman ni ada sejarah dia. Tapi Nabi banyak kot Nabi sebut tentang kebaikan Yaman ni. Anda sebut ni mana sisi baik lah. Sisi baik. Tak apalah. Tapi banyak juga berlaku belum nak tak molek sana. Tak apalah. Nak orang tempat boleh berubah. Tempat boleh berubah. Jadi anda nak sebutnya, bila Abrahah nak buat dengan kerajaan dia nak buat sehingga buat tahu tak rugi. Satu dia nak runtuhkan Kaabah tu. Itulah. Ingat anda sebut sama Hamka. Hamka kata takdir Allah mengatasi tadbir manusia. Bila manusia nak menentukan satu tempat lebih, dia cuba beri kelebihan, infrastruktur dia bina dengan lengkap, dia suruh mara tak hari. Tapi Allah tempat paling susah dalam Mekah. Tak ada air pun payah, tak ada peras pada waktu tu. Mekah ni asal ni hati-hati. Tempat orang singgah dalam perjalanan nak pergi ke Palestin, nak pergi ke singgah situ. Kerana ada air Zamzam, tak ada pembangunan dia pun. Tak usah kira lah ni hadrat, tak ada satu tempat hotel paling banyak. Mekah, Madinah. Siapa nak tanya pokok tak boleh. Apa? Hotel saja. Anak tanya, anak tanya. Tok Arab tu, mana tanya apa ni hotel dekat-dekat. Kata sebenarnya kita nak bayang tu. Salah satu kerana nak bayar tu. Sebab tu jadi teduh situ. Sebab tu orang jual-jual tepi jalan. Kalau petang dia duduk ni, pagi dia duduk ni, dia ikut bayar. Salah satulah. Anak tak percaya mana tu. Nah, anak bagi anak sebab dia nak jimat ruai tu. Nak suruh lekat tu. Sebab tu dia ada istilah. Kalau pergi Mekah, dia mau duduk hotel layer yang ke berapa? Tanya layer yang ke berapa? Beritahu dulu. Kita boleh harga kos dia tu. Layer pertama ni mahal. Layer yang keluar sikit layer. Ambo duduk hotel tak ada layer. Duduk nu. 800. 1 kilometer lebih. Tu kan. Baik. Di sininya anak nak sebutnya, nak ayatnya bila Allah SWT nak lebihkan Nabi tu, dia beri sifat lebih pada Nabi, yang mana kalau orang nak beri pada orang lain, tak jadi. Inilah orang panggil ikhtiar mutlak. Pilih. Inilah orang panggil rububiyah Allah. Bila Allah jadikan manusia, dan Allah juga berkuasa memilih manusia mana yang dia nak beri kelebihan, hak tu tidak ada makhluk yang boleh tandingi. Hak tu dia panggil ikhtiar mutlak. Pilih Allah.
Kita kalau kita nak pilih orang ni lebih dah, mesti ada kekurangan. Orang lain boleh tampil ke orang lain lebih, yang lebih daripada orang yang kita kata lebih. Tapi dalam konteks Allah, tak ada. Bila Allah katakan Nabi ni manusia paling lebih, maka memang lebih sekali secara hakikat. Itu nak ayat kuasa Tuhan tu. Jadi orang beriman dia akan terima bila Allah tentukan begitu. Baik. Gitulah hati-hati. Begitu pula kedua nama ini diberi kepada beliau kerana akhlak dan keistimewaan yang terpuji, yang mana kerananya dia berhak diberi nama. Kalau kita tengok sini juga dalam kitab lain, zaman Mekah pada waktu tu ramai-ramai duduk Mekah tak ada seorang pun nama Ahmad. Tak ada seorang pun nama Muhammad. Abu Jahal tu nama lain. Ada Muhammad Jahal, Abu Jahal tak ada nama tu. Kita panggil Abu Jahal tu, kita panggil dia panggil Abul Hakam, pendeta Arab. Cerdik luar biasa. Abul Hakam ni bapak bijaksana. Memang cerdik pun. Kalau kita baca sejarah Abu Jahal ni, kalau dia berpidato, orang nakut jadi berani. Kayak dalam peperangan Badar ni ada. Dia ceramah jadi berani tu. Disebut ada setengah siapa tengah jalan nak kata nak klik semula, dia ceramah. Tapi ceramah dia tak jadi pada Abu Lahab. Abu Lahab tak makan, muka sama-sama ketua. Abu Lahab tak segi pun. Sebab dia ni penakut hangit. Abu Lahab ni penakut. Ana baca dalam sejarah tu, kita cari mudah cari. Bagi ada boleh harap kalau Maktabah Syamilah tu, kita ambil kod hadis, ambil kod sejarah tak apa. Sirah kan. Taib Abu Jahal dia tubik. Semua maklumat Abu Jahal dia akan kita petiklah kitab lah. Boleh baca. Abu Jahal ni. Bapa yang dia tu diterima sebab dia kaya. Lepas tu dia keluarga ternama, anak Abdul Muttalib. Lepas tu dia ni kaya dia. Dia ada kebun di Taif. Hebat dia. Tu ya sebenarnya. Bukan kata perangai molek dah. Muhammad ni sallallahu alaihi wasallam tak ada harta. Tapi orang kagum pada dia. Tu nama pertama. Yang kedua, nama Nabi juga Al-Mutawakkil. Mutawakkil ni disebut dalam Sahih Bukhari dan dari riwayat Abdullah bin Amr. Kata Abdullah bin Amr, aku baca dalam Taurat. Dalam Taurat ada sebut sifat Nabi. Karakter Nabi. Disebut dalam kitab Taurat, salah satu nama Nabi yang akan lahir di akhir zaman, Al-Mutawakkil. Mutawakkil ini dia banyak maksud dia. Ini bukan ciri dia, nama dia Mutawakkil. Patut sebut dalam kitab Taurat tu Nabi ni tidak jenis kerah, lembut perwatakan, tidak kasar, tidak duduk kecek kasar, duduk melaung tepik di pasar. Dia panggil jakun itu, tak ada lagu. Tidak membalas keburukan dengan keburukan, memaafkan, suka memaafkan dan bertoleransi, tasamuh, berlapis dada. Tu sebut karakter Nabi, ciri-ciri Nabi akhir zaman. Tapi sebut nama Al-Mutawakkil dan kita kata Abdullah bin Amr. Aku tidak mewafakkannya, aku ni maksudnya Allah. Ni terjemah ni. Aku tidak mewafakkannya sehingga dia berjaya menegakkan dengannya agama yang menyimpang. Ini dalam Taurat ni. Maknanya fungsi utama Nabi turun adalah betul semula ajaran Nabi dulu yang telah diselewengkan oleh agamawan dia. Tu daripada Nabi Isa dia angkat ke langit sampai pada Nabi tu 400 hingga 950 tahun selang masa. Bayangkanlah sesak setahun mana. Tak ada Nabi, tak ada Rasul, tak ada kitab yang sebenar. Manusia hidup dasar pada akal semata-mata. Manusia berpengaruh akan mempengaruhi orang. Orang miskin ikut orang berpengaruh. Itulah cara hidup pada waktu. Tak ada satu orang panduan yang bersifat wahyu. Sebab ada pun sudah dirasakan. Jadi Nabi mari nak betul semula. Sebab tu Nabi bila mari, Nabi sebut dulu, kamu mesti beriman pada semua kitab suci, termasuk Taurat, Injil. Puak-puak tu tak boleh terima lagi lagu tu. Nabi tak kata, bila turun Quran, kitab Daud tak boleh pakai langsung. Tahu dari tu siapa aku. Nabi tak kata begitu. Tapi dia tak boleh terima lagi ajaran Nabi. Aku tidak mewafakkan Nabi terakhir ni dalam kitab Taurat sebut, hinggalah agama yang menyimpang tu dibetulkan semula. Hingga mereka mengatakan la ilaha illallah seperti asal. Ni sebagai aslu usul akidah. Tidak ada sembahyang yang berhak disembah kepada Allah saja. Beliau sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling berhak terhadap nama Al-Mutawakkil. Mutawakkil ni maksudnya sebabnya beliau sangat menyerahkan diri pada Allah dalam menegakkan agama dengan tawakal yang tidak bersekutu padanya seorang pun. Bayangkanlah betapa Nabi ni dengan sebab nilai penyerahan diri pada Allah ni tahap paling tinggi, menyebabkan duduk Mekah dia tak takut siapa. Padahal dia kepala sebutir Kelantan kata. Tak ada siapa sokong dia pada waktu tu. Kalau ada pun sokongnya sekadar untuk anak beranak lah. Ni mutawakkil. Mana orang yang kuat berserah diri pada Allah. Kemudian nama Nabi lah Al-Mahi, Al-Hashir, Al-Muqaffa' dan Al-Aqib. Al-Mahi apa maksud? Al-Mahi adalah orang yang Allah hapus dengannya kekafiran. Al-Mahi ni dia bukan guna ha, dia guna ha. Al-Mahi, ha. Habdah, dia panggil habdah Kelantan panggil. Mahi ni maknanya yang menghapuskan. Jawab dia ni orang panggil duster ni mewah dah. Duster ni. Duster ni. Masahah pun boleh. Masahah pun boleh.
Mahwu ni kalau dalam konteks, misalnya kalau anda nak sebutlah al-mahi ni daripada kalimah mahwul, sapu, dilik. Cerita dia gini, kalimah ni tubik dalam hadisnya begini. Jadi ada dalam hadis Nabi sebut bahawa orang panggil terhapusnya dosa manusia ni, dia ada dalam beberapa bentuk. Yang pertama sekali dia panggil maghfirah yang paling besar. Maghfirah ni apa? Bila kita dapat maghfirah dengan sebab usaha kita, kena ingat, kita dapat maghfirah dengan sebab usaha kita. Kerja usaha kita bertaubat dengan taubat yang nasuha. Dan lepas taubat kita buktikan perubahan berlaku. Bila cukup tu, insya-Allah kita dapat maghfirah. Mana usaha, bukan bertaubat saja. Bertaubat dan buktikan kebaikan. Jadi maghfirah ni hilang dosa dan hilang kesan dosa tu. Tu ulama kata maghfirah. Maksudnya apa? Dosa kita hilang, mana tak ada dosa ni. Bila tak ada dosa, maknanya dosa semakin ringan. Jadi pahala tu jadi berat, enggak dosa orang ni. Lepas tu Allah hapus kesan dia sehingga orang tak ingat dah. Kalau orang ingat, orang tak tahu. Tu orang bertaubat sungguh. Sebab tu dia hak mendapat maghfirah. Ada setengah orang bertaubat tetapi lepas tu nampak tidak ubah mana kehidupan dia. Kadang-kadang bertaubat pun orang ingat lagi dia ni nampak jauh tulan itu dulu teruk tu. Orang duk ayat dah. Tu maknanya mungkin dosa dia mungkin habis dah tetapi tak dapat satu nikmat sah lagi tu ke dia. Maghfirah ni besar, ni mengikut ulama lah. Jadi sekadar mahwu yamhullahu ma yasha. Allah hapuskan apa yang dia kehendaki. Hapus. Jalan juga. Jadi Nabi ni Allah guna kalimah tu al-mahi, yakni orang yang akan menghapuskan kekufuran. Dengan Nabi mari dengan bawa hujah Quran, orang hebat di zaman Mekah tu yang terkenal sebagai ahli akademik di kalangan Mekah tu, bahkan bapak cerdik Abu Jahal pun tak boleh nak berhujah dengan Nabi. Padahal Nabi ni tak ada seorang pun guru. Ulama kata Nabi ni tak ada seorang pun guru. Tak pernah ada dalam sejarah Nabi berguru. Seorang pun tak ada. Dan Nabi tak terkenal sebagai penyair hebat. Bukan hebat, penyair pun tidak. Tak ada satu pun syair keluar daripada Nabi hak dia buat sendiri. Tiba-tiba bila turun wahyu kecek lebih pada penyair-penyair hebat. Orang cerdik semasa tu berasa dah tu ini ni wahyu ni. Kalau tubik daripada Abu Jahal nak sabah muka dia memang syair dia digantung di kelambu Kaabah sama dah dia tu. Ni Muhammad ni tidak kecek biasa lah. Tiba-tiba lepas hidup di gua Hira tu kelik jadi kecek pelik. Sedap lah tu. Lepas tu hak dia royak semua boleh tupai belakang. Benda-benda gitu tak manusia mikir. Tapi hak dia setengah mikir tu hak mikir dengan ikhlas, setengah tu mikir tidak ikhlas. Macam-macam lah. Baik. Kemudian kekafiran tidak pernah dihapus dengan sebab suatu ciptaan sebagaimana yang dihapuskan dengan sebab Nabi. Jadi kekafiran yang berlaku di muka bumi ni Allah buat dalam bentuk sunnatullahnya, dia boleh terhapus dengan sebab dakwah. Dia tidak hapus dengan sebab lain. Kekafiran, kufur, maksiat, perkara syirik dia boleh hapus dengan dakwah. Dia tidak boleh hapus dengan sebab harta, dengan sebab ada orang cerdik mari. Tak, kadang-kadang orang cerdik tu kena kufur, kena syirik, dia kena dakwah. Dakwah tidak dakwah Nabi. Sebab itulah sebab itulah Nabi diutus ketika penghuni bumi semuanya dalam kekafiran kecuali adalah sisa-sisa ahlul kitab. Hak tu pun tak betul dah. Kitab tu pun tidak asal dah. Mereka terkelompok pada penyembah berhala. Yahudi yang dimurkai Allah. Nasara yang sesat. Hak tu lah kalau ada saki-baki hak pegang pada kitab wahyu. Hak orang panggil ke dia? Ahlul kitab. Mereka terdiri pada Yahudi. Lepas tu setengah tu sembah berhala dah. Setengah tu Nasara hak sesat dah. Anggap Nabi Isa Tuhan dah. Puak-puak Yahudi ni anggap apa ni kita kata pendeta dia tu wakil Tuhan. Kalau dia kata itu daripada Tuhan. Tu macam latih Tuhan dah tu. Uzair anak Allah. Macam-macam rosak manusia. Di tengah-tengah tu. Sebab tu Syekh Nadwi Abdul Hasan Ali Al-Hasan Nadwi kata Nabi dilantik ketika manusia sesak 400-900 tahun. Tahu tu ayat berat. Allah menghapus dengan sebab rasanya semua kekufuran dan syirik hingga agama Allah nyata tegak berbanding agama lain dan agama Allah mencapai apa yang dicapai oleh siang dan malam. Seolah begitu nyata. Kalau malam lagu mana gelap, siang terang. Lagu itulah jelasnya agama Allah akhirnya. Lepas tu baru Allah wafatkan Nabi. Sebab itulah ajak kena faham molek ni. Sebab itulah ulama kita sebut bila bincang tentang generasi awal Islam ni, bila Allah matikan Nabi, sebenarnya ini satu pengiktirafan bahawa generasi ditinggal oleh Nabi itu sudah direstui oleh Allah sebagai generasi yang kira-kiranya mampu bawa agama ke seantero dunia tu. Sebab Nabi mati ni, sebab sebut sana mukadimah ni, Nabi meninggal dunia dalam keadaan Islam tak tersebar lagi.
melepasi Jaziratul Arab. Tak lagi. Zaman Sayyidina Bakar tak berlaku lagi. Berlaku pun sikit ya. Dah tahun pertama dekat dengan 9 bulan dia perang dengan pokok murtad. Selepas tu ada berlaku. Zaman Sayyidina Umar tu Hadrat baru nampak. Zaman Nabi pun tak ada. Sebab itulah Hadrat kena ingat. Ana suka sangat ulama. Dia kata kalau kita tengok-tengok ke, sahabat-sahabat ni bukan individu yang bernama Abu Bakar saja, tapi dia satu institusi yang jaga agama. Kita tak boleh tengok sahabat ni lebih pada kita pun sebut Abu Bakar. Dia bukan maksud gitu. Maknanya Nabi dalam tempoh 23 tahun Nabi berjaya membentuk satu generasi yang adil dan direstui oleh Allah radhiyallahu anhum wa radu. Jelas sebut dalam Quran. Syiah mikir nak nafi lagu mana ayat ni. Dia pun buat satu kaedah yang akhirnya menjadi akidah, dia akidah badak. Tuhan ni ada juga salah jari-jari. Oh, suka main ni laknatullahi alaih tu terima benar ni. Akidah badak Tuhan salah. Tuhan tak tahu sahabat murtad lepas Nabi wafat. Hak dia puji tu masa Nabi ada lagi. Memang dah Quran tak ada dah lepas Nabi wafat. Tu no ayat buih Hadrat. Percayalah kau Syiah tu. Baik. Mereka terkelompok pada penyembah berhala. Saibah dahriyah yang tidak mengenal Tuhan maupun akhirat, penyembah berhala, penyembah api dan juga para filsuf yang tidak mengenal para nabi dan tidak pula mengakuinya. Ni dia panggil kelompok dahriyah. Dahriyah ni pokok tak percaya ke Tuhan. Saibah dahriyah kelompok dahriyah. Dahri ni maknanya masa asal makna bahasa Arabnya. Hal ata 'alal insan. Nah, surah Ad-Dahr tu nak masa mana. Inna dahri lam yakum syai'an madhkur. Manusia ni kena ingat molek. Sebelum dia ada, tak ada apa dia pun sebut dia. Tak ada siapa pun sebut. Lepas dia ada baru sebut manusia. Nak ayatnya aku menzahirkan kamu muka dunia. Aku Tuhan kamu. Sebelum ni tak ada orang sebut pun. Dah sebelum kamu lahir tak ada orang sebut. Bila lahir baru ada kita ni. Nak ayat setahun tu ya manusia ni tiba-tiba dia akut Tuhan lagi. Allah baik. Allah menghapuskan dengan sebab rasa semua itu sehingga agama Allah unggul dan agamanya mencapai apa dicapai oleh siang dan malam, isyarat kepada kezahiran yang nyata, serta dakwahnya berjalan sebagaimana bergerak matahari dengan tetap menyinari seluruh pelosok dunia mengikut giliran dia lah. Dia musim bila siapa tu dia cerah, gitulah. Nak ayatnya dakwah ni dia bergerak, tak mati dakwah ni. Pendakwah boleh mati tapi dakwah dia tidak mati. Ni takdir Allah. Al-Hashir, ni nama Nabi Al-Hashir. Apa makna Al-Hashir? Guna ha. Berasal dari kata Al-Hashru yang bermaksud penyatuan dan pengumpulan, atau kita boleh terjemah dalam bentuk orang panggil dalam bentuk dia panggil PL lah, sebab dia sibih PL kan. Hash ni iaitu menyatukan dan mengumpulkan. Sebab tu mahsyar tu daripada kalimah ni juga. Mahsyar tu nama tempat, matbah tempat masa, markas tempat berkumpul, tempat nak bicara, tempat kelak lah. Mahsyar tempat manusia dihimpunkan selepas dibangkit daripada kubur. Jadi ambil daripada kalimah hasyara yahsyuru hasyran, hasyir isim fa'il yang bersifat, yang mana dalam kalimah hasyir itu yang dijadikan nama per Nabi. Nak ayatnya bahawa Nabi ni akan menghimpunkan manusia di atas satu akidah. Pelbagai akidah yang sesat tu Nabi dah berperanan. Bila Nabi wafat, Quran tu tetap hidup, sunnah Nabi tetap hidup, dan Allah dengan kuasa dia melahirkan ulama-ulama yang sanggup mati seperti Nabi juga. Hadrat, kalau hadrat baca ulama-ulama kita seperti Imam Syafi'i, Imam Bukhari, sanggup tak khijah, asalnya khijah. Sanggup tak khijah, sanggup ikat perut apa untuk agama Tuhan. Tak ada orang berpitih pun. Tak ada orang berpitih pun. Sebab kalau kita orang panggil melakukan amal agama, niat nak pitih sikit dah, tak ada kelebihan selalu. Tak ada kelebihan selalu. Kena ingat tu. Sebab tu kalau terletak katalah auzubillahi minasyaitanir. Kena katalah. Orang agama bila dia bekerja untuk agama, tiba-tiba nak pitih target tu, dia pun tidak istighfar tu, tak ada kelebihan sikit aku. Bila masa Allah uji dia. Berat bila Allah uji. Kadang-kadang kita bekerja apa lah orang agama kuat makan pitih, bukan sekat makan nasi. Yang makan pitih. Kita sekali-sekali tengok dalam akhbar, dalam media, ustaz kena gari, apa selewih duit apa. ID pula mau sebab kita ustaz juga. Kena pun ingat. Lah ni rosak nama Tok Lebah lah ni. Orang panggil Pak Lebah ni, kalau dulu bila sebut Tok Lebah satu kemuliaan. Lah ni bila sebut Tok Lebah dia lebih pada negatif. Apa tu? Sani lah. Tu Allah uji. Sebab tu guru kita dulu masa hari terakhir habis ngaji dia sebut tu siapa dia guna ilmu hak ngaji ngana nak cari agama nak tak rada dunia akhirat. Sebab tu kalau telitah ada istighfar lah. Istighfar, kita mengajar di sekolah, mengajar mana dapat duit untuk keperluan kita, itu hal lain, niat tu. InsyaAllah kalau kita mengambil dengan hak kita, Allah tidak uji kita. Tak hanya ambil hak, tidak hak kita, Allah akan uji lah.
Sebab orang agama ni hadirat, dia maruah agama kita, orang agama ni. Kalau kata cuma agama, kan orang agama. Hak tu ya takut tu. Sebab tu berhati-hatilah nak kutip derma ni. Berhati-hati aja. Anak nak tahu duduk di sebuah negeri yang paling ramai penduduk dekat 6 juta tu Selangor tu, macam-macam jumpa hadirat. Macam-macam jumpa. Setengah tu tak masuk akhbar, tapi kita tahu. Kita kata, ustaz ni pakai kereta Jaguar. Jaguar ustaz pakai. Ana tengok, waktu dia duduk lalu, ana tengok jumpa ni pakai BMW. Kata kalau tak ada 15,000 sebulan tak ada pakai. Saja nak ayatnya bukan tak boleh pakai. Kalau kita mampu tak ada masalah. Pasti duit kita lah. Jangan turut ngomong duit derma. Saya nak ayat komen, dia kata Sadin kereta tu dia kata dia bok dia tu, dia kata berapa puluh ribu, 50,000, 60,000. Allah, 3 butir boleh kereta kita. Dia buat. Dia kata pintu dia saja tu kalau rosak sebelah tu berapa belah ribu tak masuk cak gitu. Ratas 15,000 setahun. Lepeh kita 500 riyal. Tak apa nak kalau kita ada duit tak apa dia hadirat. Tak apa tu kira rezeki pekoh kita tak bicara tak akhlak lah tu rezeki pekoh. Ni gomo duit orang tengok tak nak sabar pak. Tu benda-benda gitu fitnah besar. Jangan terlibat. Jangan terlibat ada. Na'udzubillah min zalik. Minta berlindung pada Allah. Kalau kita ambil hak kita tak apa. Allah akan uji bila kita ambil tidak hak kita. Duit zakat. Dulu guru kita masa kita nak bina dalam kasak mula-mula nak buat tu kutip derma tu ada kita nak suruh minta turun kutip derma, dia tanya nak berapa peratus dia tu guru kita nak ubi mana ke dia duit orang punya untuk buat masjid nak ubi dia kan tak sekutip tak sah payah nak boleh fikir lagu tu. Akhir sekali tu kata gini kalau dia nak juga kita ubi duit lain tak usah ambil duit tu. Apa tu? Supaya hati kita rasa senang. Tu nak ayat dia. Jangan main. Derma ni hadirat duit zakat ke apa ni dia ada sebab tu dalam Islam dia ada asnaf. Awak ni asnaf ke tidak? Kau ada 9 asnaf ni. Dulu kita tak apa kena beri. Anak sebut tu bukan apa. Minta berlindung pada Allah. Tama-tama kalau kita mengurus ke pusat tahfiz ke apa, berhati-hatilah. Sebab ada hak duk masuk lagi dua tu hak duk jumpa anak-anak kenal. Anak katilip kepala kita. Tutup muka kita kenal lagi. Taruh jalan kita kenal. Ya na'udzubillah minta berlindung pada Allah. Baik, tak apalah hadirat. Jadi Al-Hasyir ni maknanya apa Nabi dijuluki dengan Al-Hasyir? Kerana Allah utuh dia dan Allah beri upaya kepada dia dengan disertakan jawab satu orang panggil konsep maksum, dia ni berautoriti, ada kemampuan. Allah jaga dia, kalau tidak Allah tak pilih dia. Sebab tu dalam kisah ni kalau kita nak berperanan nak menghapuskan kerosakan syirik kufur di dunia, mesti belajar daripada Nabi dan sahabat. Kerana sahabat itulah orang paling pandai memahami kehendak Nabi SAW. Seterusnya nama Al-Aqib, maknanya orang yang datang terakhir dari kalangan Nabi dan Rasul. Aqib mana yang datang selepas itu. Akibat lah orang kata. Orang kita sebut akibat ni akhir daripada sesuatu. Waktu ni akhirnya ke dia jadi akibat lah tu. Al-Aqib. Tidak ada sesudahnya seorang Nabi pun. Kerana Al-Aqib adalah hak terakhir dia. Makna dari segi rantaian silsilah nubuah berakhir pada Nabi. Tu dia panggil Al-Aqib. Tak ada dah. Hak ni akidah ni dia panggil akidah khatmun nubuwah. Siapa dia gini kalau dalam kitab dia disebut dengan atas ada beberapa kitab tajuk dia pun akidah khatmun nubuwah. Antara dia disebut sesiapa kata diri dia Nabi dan Rasul ni selepas Nabi wafat, kafir lalu dia. Sesiapa yang kata orang ni Nabi atau Rasul, kafir lalu dia. Dan sesiapa dakwa pada sesiapa saja Nabi dan Rasul, kafir. Yang ketiga, sesiapa yang memberikan hak Nabi kepada orang lain, boleh rosak akidah. Di Indonesia tu ada seorang Nabi, anak sah ada lagi lah ni. Anak pernah tengok dia di interview dalam TV Indonesia. Dia ni Nabi, jadi host tanya dia, mana wahyunya? Dah awak Nabi. Dia kata wahyu saya pun Quran juga. Pening host tu. Host tu kata cuba hurah, macam mana saya tak faham. Dia kata Nabi Quran ni diturun dalam 2 versi dia kata. Ana nampak ija-ija kelentung. Lagu mana kau tak payah host tu? Host tanya cuba jelaskan lagi. Dia kata Nabi Muhammad ni hanya ditugaskan oleh Allah untuk menghuraikan zahirul Quran. Saya ni ditugaskan untuk mendedahkan batinul Quran. Rupanya pokok batiniah ni. Tu rangkaian dia ada di Kelantan kita, ada di Kelang pun ada. Anak ayat buih hadirat. Baik, jadi Nabi ni Al-Aqib, maknanya tak ada dah Nabi lepas dia. Rasul pun tak ada dia. Dia penutup. Oleh kerana itu beliau dinamakan Al-Aqib secara mutlak, yakni datang sesudah para Nabi. Selepas dia tak ada dia datang Nabi lain. Itu dia panggil Al-Aqib. Baik. Kemudian nama Nabi Al-Muqaffa.
Al-Muqaffa, ulama kata boleh ke tak kita nak letak nama ni? Boleh pada anak kita, sebab ni bukan nama Allah. Letak ni atas dasar tafa'ul, sempena baik. Mudah-mudahan bila kita letak anak kita nama Aqib, dia ni kira-kira menjadi penyambung kerja Nabi, harap-harap gitulah. Itu dia panggil tafa'ul. Tak apa, sebab nama tu sendiri dia doa. Kemudian Al-Muqaffa, maknanya seperti Al-Aqib, iaitu orang yang datang menelusuri jejak orang sebelumnya. Maknanya dari segi jawatan Nabi, Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan Nabi ini menelusuri jejak para Nabi terdahulu. Ni orang panggil jejak Rasul, bukan jejak kubur. Dia ada juga jejak kubur dulu kan, dia buat setiap bulan bulan Ramadan ada jejak kubur dia panggil. Cuma dia memang dia tulis itu jejak Rasul, tapi hak sebenarnya jejak kubur dia panggil. Sebab dia pergi cari kubur yang tengok. Kubur Nabi Hud ada. Karut sungguh. Pagi kat sahadih. Kata kubur Nabi Hud ni ada. Tak sah. Sahadih. Bukan Nabi minta, ulama hadis minta. Lafaz ini berasal dari kata al-qafwu. Dikatakan qafahu yafqahu. Qafaha yafqahu, yakni terakhir dari orang lain. Lebih kurang dengan mana Aqib tadi lah juganya. Dari sini pula diambil perkataan qafiyatul arsh, qafiyatul ra's, qafiyatul ra's. Qafiyatul ra'si ni maksud dianya belakang kepala. Dia panggil qafa. Kalau qafa sini, kalau hujung dia sini. Ni hujung dia. Dia panggil qafiyatul ra's. Kalau sini dia panggil halaq, tekuk bahagian ni panggil halaq. Dan qafiyatul bait ni bait hak akhir sekali. Al-Muqaffa adalah yang maknanya orang yang menelusuri orang sebelumnya dari jawatan kerasulan dan kenabian. Maka dia adalah penutup serupa dengan Aqib tadi juga. Nabi ni disebut juga At-Taubah, Nabi Yut-Taubah. Taubah tu nama Nabi juga. Nabi Yut-Taubah maknanya orang yang, tapi dia gabung lah, bukan Taubah, Nabi Yut-Taubah, gabungnya begitu. Maksudnya orang yang kerana dia Allah membuka pintu taubat untuk penghuni bumi. Allah SWT memberi taubat kepada mereka yang tidak pernah terjadi pada umat sebelumnya. Beliau sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling banyak istighfar, memohon keampunan dan taubat walaupun dia maksum. Hingga para sahabat boleh menghitung dalam satu majlis, Nabi dalam satu majlis ni kadang-kadang dia kata astaghfirullah tu, dan juga ucapan yang menunjukkan dia bertaubat 100 kali dalam satu sesi. Tapi dia tidak kata derahlah Allahumma salli ala Muhammad ataupun astaghfirullah. Dia tak kata derah gitulah, tapi maknanya dia kata tu orang sebab dia tu nampak boleh dikira sesuatu. Nabi pun sebut dulu aku istighfar 70 kali. Lepas tu bila Allah ketua ni jadi korban 100 kali sehari. Tu makna at-taubah. Dia cumanya gini anak ayat sini ya. Kalau kita baca dalam kitab lain, sistem ataupun peluang taubat yang diberi pada umat Nabi ni dia lebih luas daripada peluang taubat yang diberi pada umat sebelumnya. Kalau kita ni kalau dulu kan, kalau boleh katakan buat salah, biasanya Allah hukum selalu. Lebih banyak gitu. Umat Nabi tidak. Umat Nabi tidak. Siapa kenyawa berada ni di gar-garah, di halkum, ataupun nisbah pada umum ketika matahari naik menyongsang itu. Cara tu Tuhan tak terima ada taubat tu. Sini disebut Rabbi firli wa tub alai innaka antat tawwabul ghafur. Begitu juga seterusnya ya ayuhan nas tubu ila Allahi rabbakum fa inni atubu ila Allah fil yaumi atamarrah. Ni hadis Nabi ni begitulah. Kemudian Nabi al-malhamah. Nabiyul malhamah. Apa dia maksud malhamah? Maknanya Nabi diutus dengan jihad terhadap musuh-musuh Islam. Malhamah ni mana peperangan. Tapi malhamah ni dalam satu hadis dia satu istilah pada sebelum kiamat akan berlaku peperangan besar. Peperangan besar. Masa ni Nabi tak ada. Apa kita baca sini? Tak ada seorang pun Nabi dan umat yang berjihad seperti jihad Rasulullah dan umatnya. Peperangan-peperangan besar yang terjadi antara umat beliau sallallahu alaihi wasallam dan kaum kafir belum pernah dikenal sebelum ini. Sesungguhnya umat beliau sallallahu alaihi wasallam membunuh orang kafir di seluruh pelosok bumi di setiap masa. Kena fahamlah semua pukul ayat lagu ni kafir sini kafir harbi lah. Jangan silap faham pula. Waktu kalau mengajar mikrofon duduk luar derah nak kat tepi tu ramai juga orang tidak Islam. Nengung je. Janganlah popok ni naik jadi Perdana Menteri. Dok kafir harbi. Kena faham lah. Sebab tu bagian kalau mengajar ni, kalau kita tengok sekitar tu capur, tak usah guna spekal luar tu. Takut dia tak faham pula. Gak kadang-kadang hak mengajar ni tanya dia tekannya. Tanya perkataan dia tekan. Robik dah. Kafir tak boleh fakar dia tu. Kafir hak mana tak boleh fakar tu? Patut Islam boleh fakar lah kau. Benda-benda gitu dah timur fitnah kadang-kadang tu. Baik, belum pernah dikenal sebelum. Sesungguhnya umat dahulu, umat dia maksudnya begini. Mereka telah dia gini. Kalau kita nak buat perbandingan dari sudut jihad, cuba ayat. Ada ke kita dengar satu ulama Nabi Isa ni perang lawan kafir dah. Bukan kita nak ayat Nabi tu rendah, kena jangan silap faham.
Suasana yang berlaku tu berbeza. Nabi ni berapa kali perang? Bukan 5 kali. Siapa mati? Bermula daripada tahun kedua hijrah sampai pada tahun terakhir perang. Tahun mula-mula perang Badar, tahun terakhir perang Tabuk. Dan siri-siri peperangan tu banyak ada. Nabi ni tak ada Nabi lain. Lepas tu umat Nabi pula lepas pada tu perang lagi. Siapa khemah? Ada semua. Dan hak terakhir sekali perang, yang mana peperangan ni, kira peperangan terakhir dia panggil malhamah. Dalam hadis sebut kan, perang ni maknanya orang kafir jadi kalah. Islam saja ada, agama lain hapus semua. Selesai daripada peperangan. Dia panggil malhamah. Hak tu ada hadis khusus waktu tu. Ni termasuk hadis fitan dia panggil. Min ahadithil fitan. Peperangan gitulah. Sebab tu dia panggil Nabiyul Malhamah. Bukan bermakna Nabi tegak di atas mata pedang. Tidak. Tu perbincangan hal tu. Kena bincang semula lah tu. Yang kedua disebut juga Nabiyur Rahmah. Gabungnya tu. Bukan rahmah saja. Nabiyur Rahmah. Nabiyur Rahmah maknanya adalah Nabi yang diutus oleh Allah sebagai rahmat bagi alam semesta. Allah merahmati penduduk bumi semuanya. Mukmin maupun kafir dengan sebab beliau SAW. Adapun orang-orang mukmin mereka mendapat bahagiannya besar daripada rahmat lahirnya Nabi Muhammad. Sementara orang kafir maka ahli kitabnya hidup dalam perlindungan umat Islam dan di bawah ikatan serta perjanjian. Akhir sekali mereka selamat di bawah naungan kerajaan Islam yang dipimpin oleh Nabi. Sedangkan mereka yang memerangi Nabi dan umat Nabi, maka mereka telah Maka umat Islam telah menyegerakan mereka, yakni kaum kafir, ke dalam neraka dan mengistirahatkan kafir itu dari kehidupan panjang yang tidak menambah bagi mereka selain kerasnya sisa di akhirat. Dia maksud gini, bila kata Nabiyur Rahmah, dia kalau kita tarik dalam internet, ana cuba buatlah, cuma sebab tu akhir datang ana pula nota ni ana buat ni sebab ana tanda belaka dah mana patah, cuma tak ada nak susun. Dia gini saja. Nabiyur Rahmah ni kita boleh bagi pada beberapa dia punya poin utama. Yang pertama, Nabiyur Rahmah ni maknanya dengan kedatangan Nabi, maka manusia ada pilihan dalam akidah. Dalam setiap perbuatan manusia ada pilihan. Cuba bayangkan teruk manusia tak ada model hak baik dalam kehidupan dia. Agak-agak lagu mana. Kalau bab akidah kat zaman jahiliah dulu, Mekah kita ambil Mekah saja. Sembah berhala. Hak tu ya hak adanya. Celak mata tengok anak beranak sembah berhala. Tak ada satu alternatif lain. Jadi kalau hak tu kalau 1000 tahun lagi berduduk gitu tak akan berubah. Lahir generasi jemu. Lahir pun beranak tepi berhala. Lepas tu lahir cucu pun gitu. Lepas tu nak berubah ke mana? Sebab apa? Sebab tak ada model. Nabi mari ni dia bawa model yang Allah kehendaki. Jadi manusia boleh tengok mana lebih baik antara yang ini dengan yang ini. Hak tu lah pokok dia marah tu. Oh, kalau ikut Nabi kena tinggal ajaran nenek moyang kita. Sedangkan Nabi mari ni ayat pilihan, bukan paksa. La ikraha fid din, tak boleh nak paksa pun tak jadi agama. Sebab masuk Islam dia kena hati. Hak lidah ke apa tu selepas tu. Dalam keadaan Islam tak paksa tu marah juga apa. Sebab orang yang ada pengaruh dunia, pengaruh politik, pengaruh orang panggil kekayaan, sebut 3 tadi, dia takut manusia beralih pada satu model yang terbaik. Model tu dulu tak ada. Bila Nabi mari ada. Itu rahmat. Itu maksud rahmat. Itu yang pertama. Yang kedua, rahmat ni maksudnya manusia boleh keluar daripada zaman gelap pada zaman minaz zulumati ila nur dalam Quran sebut. Dia boleh keluar. Nak keluar ni kena ada orang, dia kena ada saluran, dia kena ada pembimbing. Nabi ni bertanggungjawab. Yang ketiga, bila Nabi mari, Nabi beri rahmat ni menyebabkan manusia banyak berfikir. Dan manusia ni di hari akhirat dia tak boleh nak menyalahkan siapa-siapa. Sebab apa? Sebab sampai maklumat agama kepada dia tak boleh nak menyalahkan siapa-siapa. Rahmat juga tu sebenarnya. Rahmat juga tu. Cuma rahmat kat situ baru dia tak boleh nak menyalah orang. Memang Allah buat manusia ni masuk neraka dalam keadaan dia tak boleh nak menyalahkan siapa-siapa. Siapa begitu keadilan Tuhan. Nak ayatnya kemuncak adilnya Allah ni sehingga kita bila kita dicah salah siapa mereka masuk neraka, kita tak cakap fikir nak Allah ke mana nak menyalahkan orang itu. Tak boleh. Tu nak ayatnya agama. Sebab tu Allah kata wa ma kunna mu'adzibin hatta nab'atha rasulah. Kami tak akan azab sesuatu pihak, sesuatu kaum sehingga sampai maklumat agama pada dia melalui rasul kami, melalui ulama. Kata siapa? Tuhan tak kira. Dia dikira sebagai ashabul araf ataupun ahlul fatrah dikira. Itu makna rahmat tu. Itu maksud rahmat. Mujur agak kita. Kalau kita mikir, bila anak baca kita anak mikir, agak-agak aku ni kalau tak ada agama dia jadi lagu mana. Sebab kita duduk tengok manusia hidup teruk. Anak Nabi contoh buku ni hadrat tak ada terjemuh dalam bahasa Melayu. 10 jilid buku. Bincang sejarah sebelum Nabi jadi Nabi. Dari semua aspek dia bincang. Antaranya tentang perkahwinan sahaja. Anda nak sebut sikit lah. Dia perkahwinan ni ada 4 ulama kata 5. Zaman Arab Jahiliah. Pun masyarakat terima. So perkahwinan ni teruk terlajuk tapi diterima.
Dia panggil istilah nikah, nikah dia panggil nikah budak ni. Budak ni nikah menghalalkan kemaluan perempuan selepas dia kering darah haid yang pertama. Cerita dia begini. Ini anda baca ni, hak ni hadirat boleh tengok dalam muqaddimah kitab Ar-Rahiqul Makhtum, ada dia masuk sistem perkahwinan sebelum Islam. Boleh tengok situ. Hak tu ada terjemah dalam bahasa Indonesia. Dia sebut gini. Seorang ayah sebagai wali pada perempuan, bila anak perempuan dia ni mula-mula mari haid, lepas tu kering darah haid, itu isyarat pada anak darah lah. Kalau dia ada, ayah dia ni, dia ada sayang pada seorang lelaki yang dia anggap jago pemanah, jago naik kuda ataupun penyair hebat cerdik, dia nak bakar tu. Dia boleh percuma anak dia. Duduk sebulan, ikutlah beberapa minggu ke dengan lelaki tu tanpa kahwin. Lepas tu bila duduk sebulan tu dia ambil akli. Dia tengok anak dia mengandung ke tidak. Kalau anak dia mengandung, dia akan rasa bangga. Anak kawan ni mengandung ni, ayah dia ni walaupun tak nikah tak apa, ayah dia itulah penyair hebat. Syair dia digantung di kalangan. Dia ni adalah ketua kaum tu yang hebat, ada harta kaya gini. Dia bangga. Bila anak dia lahirkan anak, dia berbangga ni keturunan walaupun tak nikah. Cumanya dari setengah kitab kata bila lahir anak, baru dia pergi berunding dengan lelaki tu. Macam mana kalau kita teruskan perkahwinan, kita rasmikan perkahwinan. Kalau ada lelaki tu nak, maka nikah lah. Kalau tak asyik pun biar gitu. Tapi dia tak rasa malu sikit abuk. Tu dia panggil salah satu bentuk perkahwinan. Dan boleh anak tu dianggap sebagai anak yang ada kualiti. Tak ada nak mikir kita tarik selain. Lepas tu banyak lagi sistem perkahwinan. Sebab tu kita kena bersyukur. Islam ni dia jaga menambah bab maruah dari segi orang panggil nasab dan nasab keturunan. Dia bermula dengan hubungan lelaki dan perempuan. Sebab tu dia nak start dengan nikah sebut nama Allah. Bapa tu nak barakah. Ni Islam. Kalau tidak jadi sebab kita tengok orang kafir ni. Ana baca ada muzammil internet lah ni kan. Misal sebagai contoh dalam internet ana cari dalam Google search lah. Kita ambil satu negeri. Misalnya ambil di Korea. Bagaimana masyarakat, bagaimana hubungan di antara kita kata lelaki dan perempuan sebelum berlaku perkahwinan dalam masyarakat Korea? Tarik gitu. Dia kata pokok dia tak apa, kadang-kadang bersekedudukan. Walaupun ada juga setengah-setengah orang kuat pergi dengan agama dia tak suka juga gitu. Tapi umumnya tidak dianggap jenayah. Tak salah. Bila boleh anak kadang-kadang mengandung, bila kadang-kadang giwi apa kelima gitu. Giwagi kak nikah tu perut besar. Mengandung geger. Bahkan dia bangga pula. Dia nak nikah lah. Bapa tu kira-kira duduk dalam boleh anak dua orang rasa serasi. Kata mujulah kita terima agama. Kalau tidak jadi lagu tu juga kita. Setengah-setengah tempat ada. Kalau di China ada setengah-setengah tempat tu dahsyat lagi. Zaman jahiliah Mekah ni ada lagi situ sistem nikah tu. Misalnya contoh kita nak sebut betul kan, tapi hanya tengok ada masih ada dikekal lagi. Misalnya kalau abang sulung tak nikah, dia boleh kita kata nak meniduri adik ipar dia perempuan agama tu atas persetujuan. Ada lagi benda lagu. Ada semua tempat tu isteri seorang lelaki lebih suami 3, 4 ada. Tapi masyarakat terima. Super zaman jahiliah. Muju syukur alhamdulillah kita ni. Baik, kemudian seterusnya cuba tengok lagi ayat nama nabi kita ni. Kemudian Nabi Rahmah juga dengan maksud rahmah ni maknanya ni paling besar lah. Dengan Nabi mari akal manusia yang Allah buat ada daya memahami benda berbeza, mereka sudah boleh membezakan di antara yang benar dengan yang batil. Akal kita ni hadirat sebenarnya hadirat baca dalam muqaddimah mustikah hadis. Kenapa manusia ni dia layak dengan agama? Salah satu kerana akal dia. Situ nama dia tu Tok Peti kita tu. Tok Peti Hajina dah. Dia muqaddimah dia buat. Baca situ. Dia ada buat. Sebab apa manusia ni layak dengan agama? Sebab tu turun Quran pun ilmu tu manusia bukan untuk lembu. Bapa? Dia sebut situ. Ni begitu dah. Bila Nabi mari, manusia akan guna akal dia untuk fungsi yang asal. Sebab manusia ni hadirat, akal manusia ni dia mikir nak buat meja itu bukan yang asal, bukan tu sampingnya. Tak ada agama pun boleh tu. Yang mana akal manusia yang dikatakan manusia laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim ni maknanya dia boleh membezakan antara yang benar dengan yang salah. Tetapi nak boleh tu dia kena ada maklumat. Maklumat tu daripada mana? Wahyu. Bila ada wahyu boleh. Ana ambil contoh gini, dia ana sebut sikit lah. Ana baca. Ana cuba cari maklumat sahabat-sahabat Nabi yang mana fitrah dia bersih sehingga zaman jahiliah pun sebelum Nabi jadi Nabi pun tak sembah berhala, tak minara. Ramai ke? Tak ramai. Boleh bilang dengan jari. Apa alasan dia tak minara? Apa alasan tak sembah berhala? Tak ada alasan, cuma dia guna fitrah. Contoh saya nak bakar. Bila orang tanya apa tak sembah berhala, dia ayat cerita.
Pernah ayah dia bawa ketika dia remaja lagi. Ayah dia bawa dia masuk dalam rumah berhala. Ayah dia pun tinggal supaya dia duduk dengan berhala. Cuba dia menghayat keberhalaan itu. Saya nak bakar cerita ni. Ayah dia pun tobik. Dia pun duduk, dia kelih ke berhala. Dia cerita ni, aku tengok berhala. Lepas tu dia buat lapar nak lapar. Dia tak payah lapar nasi, dia buat lapar. Dia pun minta makan dengan berhala. Dia kata, ni anak tu jumpa kat Kelantan lah. Lapar ni dia kata ni. Jarak sikit makanan. Dia kata berhala ni tak kata pun makanan tak ada ke. Makanan ada, dia buat tak tahu. Tuhan, lagu tu buat tak ada. Oh ya, tak ada. Jadi dia kata, dia daripada situ sebenarnya dia kata, tak ada. Pelik dia atas semua berhala ni. Tak boleh nak buat gapo. Dalam Quran sebut, kalau lala ambil sesuatu daripada mulut dia, dia tak boleh kata gapo. Dia tak boleh nak kejam. Dalam Quran ada sebut. Jadi kalau kita tengok, tak sembah berhala, tu ialah alasan dia. Sebab apa? Sebab dia guna fitrah semata-mata. Tetapi bila Quran mari, bila Nabi bawa Quran, akal manusia tu dia jadi lebih cerdas bila dia bergabung dengan wahyu. Tu fungsi Nabiur Rahmah. Kemudian Al-Fatih. Fatih ni dari segi bahasa Arab biasa mana yang membuka. Sebab selawat Fatih tu kan. Ada pun kita amal selawat Fatih cuba kat lagi. Al-Fatih lima ughliqa dia bagi. Kali mula-mula Tok Syekh dia mimpi baca tu sekali boleh sepala Quran. Seperti 30 juzuk kan. Kelebihan fadilah. Oh my. Kemudian yang mimpi kali 2 jadi 3 kali Quran. Mimpi kali 3 70 kali Quran. Selawat Al-Fatih. Dulu penaung pada tarikat ni duduk di Pahang. Mana tak ingat nama dia. Sesaat dia hadrat. Selawat Al-Fatih lima ughliqa. Nabi ni membuka kunci khazanah Allah Subhanahu Wa Taala. Oh paruk tu. Nama Tuhan tu Al-Fatih tu. Fattah, Al-Fattah. Daripada situ ada Fatih tu. Ada makna tu. Baik. Cuma Nabi ni Al-Fatih apa maksud? Istilah lah, ni jadi istilah lah maksudnya. Tadi ada sebut salughah. Al-Fatih maknanya adalah Nabi yang dengannya Allah Subhanahu Wa Taala membuka pintu-pintu hidayah. Maknanya punca. Melaluinya. Setelah sebelumnya terkunci rapat. Sebenarnya sebut sana lah. Nak buka lagu mana? Tak ada orang rohiyah. Nak buka lagu mana? Kitab suci asli tak ada. Nak buka lagu mana? Membuka mata-mata hati yang tertutup. Membuka telinga-telinga yang tertutup. Membuka hati-hati yang tertutup. Dengan sebab beliau sallallahu alaihi wasallam. Allah membuka kata-kata orang kafir daripada kita kata darus syirki menjadi darut tauhid. Cuba tengok Mekah. Asalnya tempat semua berada. Cuba tengok. Sebab malah akhir datang kita jumpa ni. Ibnul Qayyim sebut. Dia kata umat Islam sepatutnya fikir. Lama Masjid Haram tu berhala 360 ketul dalam tu. Hak saiz, pelbagai saiz. Beratus-ratus tahun orang semua berhala di pusat Islam. Tiba-tiba bila Nabi mari 22 tahun selepas tu dah 13 tahun, lepas tu 9 tahun di Madinah, Nabi buka semula, ubah semula. Itu Al-Fatih. Bila Nabi berjaya takluk Mekah, Nabi isytihar, la hijrata ba'dal fath. Apa? Sebab negara ni sudah jadi darut tauhid. Mak itu makna buka. Buka ni sebenarnya kena tulislah sini tahu. Buka ni setengah ulama dia kata, buka sini maknanya membebaskan. Satu makna dia terbaik. Nabi mai takut kita sebut Al-Fatih maknanya menawan kota lain. Menakluki kota lain. Ulama tak sih walaupun boleh segi bahasa Arab. Sebab Islam ni bukan menakluki, tetapi dia lebih membebaskan daripada darus syirki kepada darut tauhid. Itu lebih baik lagi terjemahan. Membuka pintu-pintu syurga. Mana jalan Nabi royak, nak masuk syurga kena buat gini, nak masuk neraka kena buat gini, kalau salah dalam hidup kena buat gini. Membuka jalan-jalan ilmu yang bermanfaat. Dan Nabi mendedahkan amal soleh lagu mana, amal taleh lagu mana. Taleh ni hak betul, soleh ni hak betul. Membuka jalan dunia. Membuka dunia ni maksudnya gini, menukar dunia menjadi akhirat. Tak ada orang boleh royak tu. Kita guna exploit dunia sehingga jadi akhirat. Nak buat lagu mana kalau tidak Nabi royak? Awak makan boleh pahala hari akhirat. Siapa dia boleh royak? Nabi. Sebelum ni orang tak makan, kau makan lah kau. Tapi nak royak makan jadi ibadat. Tak ada orang boleh royak tu. Nabi yang boleh royak. Awak masuk bilik air jadi ibadat. Nabi yang boleh royak tu. Orang lain tak boleh royak. Sebab tu bila Nabi sebut kan, siapa dia berjemuk dengan isteri dia, boleh pahala. Sahabat kejut dulu. Jimuk boleh pahala. Sebab jimuk ni benda biasa. Binatang pun jimuk. Tiada telefon je tak jimuk. No. Macam mana boleh pahala? Nabi pun guna bahasa berkiyah kan. Lagu mana agak? Tak dosa kalau orang pergi jimuk dengan orang lain. Setubuh dengan hak tidak isteri tu. Kan dosa. Begitulah juga kalau jimuk, mana melepaskan nafsu dengan saluran yang halal, maka boleh pahala. No, siapa dia boleh royak gitu kalau tidak Nabi?
Orang lain tak kena ayat aku tu. Jadi menyebabkan orang Islam bila dia buat apa-apa dia akan sebut nama Allah. Nak jimuk tu baca doa Nabi ajar, minta supaya Allah jauhkan daripada syaitan. Tak boleh orang lain ayat kalau Nabi ayat. Sebab tu bila ada orang cuba nak ayat benda-benda lagu tu tidak daripada Nabi, orang tanya, awak ambil mana? Bila tanya gitu marahlah. Jala tu kalau jenis tanya gitu cara tu dia kata. Bapak air pasir tu. Dah orang ayat kelebihan terima talih kena Nabi ayat. Kecuali awak boleh ayat dalil. Awak ambil mana? Dia tak pada lagi Nabi ayat tu. Ada ni anak baca lah. Simple ya kata-kata tapi kita mari kita jala juga mudah. Kita nak ayat lagu mana? Riak ni supaya orang mudah faham. Ta'rif riak betul lah. Buat sesuatu nak suruh orang tengok. Bapa nak suruh tengok supaya orang puji. Orang nak puji dia kena tahu dulu. Sebab tu dia suruh orang tak tengok dia tak tahu. Sebab tu kalau orang tak tengok dia akhir ayat dia buat baik. Semua tu nak suruh orang puji belaka tu. Tuhan kata tak boleh begitu. Kalau buat lagu tu orang panggil riak, orang panggil sum'ah macam-macam. Bapa. Dan kalau kita nak ayat lagu mana? Nak ayat kita ayat gini mudah. Ada setengah manusia ni hadrat yang mana jiwa ke dunia terlalu tinggi, dia tak pada lagi Allah tahu. Dia nak suruh orang tahu juga. Tu bahasa mudah. Dia tak pada lagi Allah tengok hak dia buat. Dia nak suruh orang tengok juga. Sedangkan kalau manusia tengok pun manusia tak lebih pahala. Kalau manusia tahu pun manusia tak lebih pahala. Tapi kalau Allah tahu, kalau hanya Allah tahu, hanya Allah dengar, hanya Allah tengok, Allah beri pahala. Jadi bila Allah kata janganlah niat untuk orang tengok. Sebab apa? Sebab jui pahala aku. Sebab tu di hari akhirat orang jenis riak tak bertaubat ni, dia sebut dalam tu alladzi yuraun wa yamnaun ma'udra. Yuraun ni orang yang buat riak nak suruh orang tengok. Allah kata di hari akhirat al-hadis. Mungkin minta dengan orang itulah kelebihan. Dah mu masa dulu mu buat nak suruh dia tengok, nak suruh dia puja, minta pahala dengan dia. Allah tak suruh pahala. Sebab tu Nabi kata hak ni paling bahaya. Dan Nabi istilahkan ni syirik khafi. Nabi istilahkan dengan syirik khafi. Baik. Jadi gitulah hati-hati. Jadi ada setengah orang tu gitu. Hanya jumpa semua. Malah pun jumpa pula internet ada ustaz tu sebut gini-gini. Malah sebut nama. Sebab aku berhimna ayat apa-apa. Lepas tu kalau orang tanya ada dalil. Dia kata semua nak dalil. Kalau awak ayat respi, kita tak minta dalil. Dia kata ni Nispi Rasid Binyani warisan keluarga saya. Tu aku tanggit nama. Kita tak minta dalil. Mungkin tu bukan urusan agama secara khusus. Kalau sakit perut tak apa tu. Hak ni lah ini. Nak bawa ke akhirat ni. Dia kena Nabi. Kalau kita ustaz boleh buat kelebihan, boleh sebut amalan dan boleh sebut kelebihan, bahaya hati-hati. Dia boleh merubah rupa agama. Dalam istilah agama dia panggil bid'ah, nama agama. Walaupun setengah orang takut bila sebut bid'ah ni, kena sebut juga. Sebab supaya dia takut. Bahaya kan? Baik, cuba kita tengok. Membuka dunia serta membuka hati pendengaran, penglihatan dan juga negeri. Mana Nabi Al-Fatih. Banyak kalau nak cerita ni. Sebab kalau anak tahu dalam AI, anak kata cuba huraikan Al-Fatih secara detail. Lebih daripada kita tengok dalam Google Search. Dan kita nak puas hati dia sebut. Cuba tahu. Begini dia buat senara sosa dia buat. Al-Fatih. Itu nama Nabi. Seterusnya Al-Amin. Ni kita tahu biasa dengan Al-Amin. Al-Amin maknanya orang yang paling dipercayai. Paling amanah lah. Siapa dia bu ini? Masyarakat kafir Quraisy lagi. Masa Nabi remaja lagi. Ana baca dalam kitab, setakat wallahu a'lam lah, setakat ana baca dan ada ulama sebut. Ana tengok dalam kitab kita ana baca lah, dia kata sebenarnya kalau zaman Makkiyah, tak sekira selepas Madinah, zaman Makkiyah, hak digelarkan Al-Amin ni dua orang. Ni setakat ana baca lah. Pertama sekali Nabi dan menantu Nabi, Abul As Ar-Rabi itu dipanggil Al-Amin, orang yang amanah. Sebab jawatan ni, julukan ni ulama orang tak akan bui kalau dia ni biasa pelawak. Walaupun sekali dia pelawak orang tak bui dah. Ni tak pernah pelawak. Tak pernah bohong. Pelawak ni maksudnya bohong. Kau boleh kira nah. Namanya pahal lagu lain. Bahasa luar ni mana lain pula. Dia jangan main tak. Kita ingat ke Kelantan ni orang pahal belakang. Tak pun. Ana pernah pergi sama. Kat Maulana apa ada? Ada orang telefon ana. Dia kata Ustaz Dim. Mukuh ni maksud dia mukuh. Tejol tu MUKUH dia tu. Mukuh. Kita pening dia kata kalau mengikut yang diberitahu pada saya, dia ni bau busuk. Nak kata tikus lah ni. Bulu tu kan. Bulu. Dia mukuh dia kecil sikit saya dia. Dia kata awak tahu mana? Dia kata Maulana kuliah dia sebut mukuh. Dia kata dia pening tak payah kamu satu. Mukuh. Ana sadar dah. Sudah didaftarkan dalam Kamus Dawet. Cuma dia tulis KL Kelantan. Mukuh. Ana pergi ceramah di masjid besar di Bandar Al-Ustaz. Masjid Geria tu, masjid dia nama serta perempuan. Nama dia Rahimah. Zahirah besar masjid besar. Al-Ustaz je dah. Tu dah tu.
Kita sudah ceramah. Dia ceramah lepas Jumaat. Rupanya sana lepas Jumaat tu orang ramai. Orang tak klik. Dia raya awal. Dia makan nasi awal-awal lagi. Kita kalau buat tak ada orang maksudnya. Dia memang tradisi dia gitu. Anda tengok bila ceramah supaya Jumaat juga. Kita pun sudah kecil. Kita kata Imam Syiahnya keluar Al-Qaeda nusuk dalam lubang sardak. Oh, masa tu tak ada lagi nusuk haji tu. Senyap belaka. Kita pun faham molek dia ni senyap molek. Lepas tak ada akad tanya. Dia kata ustaz, apa makna nusuk tu? Kita pun boleh tahu aku ceramah Kedah ni. Oh, nusuk tu ada kata bersembunyi dalam satu lubang di Sardak, nama tempat daerah kecil Sardak di Iraq tu. Oh gitu. Kita habis kan yang ceramah sedaknya bahasa tu. Rupa tak jadi barang hari tu apa? Kisah kelima sekali ni. Ni main. Baik. Nabi ni sallallahu alaihi wasallam ada kepercayaan penghuni langit. Nabi ni mendapat kepercayaan penghuni langit dan kepercayaan penghuni bumi. Oleh kerana itu sebelum dia jadi Nabi, dia sudah digelarkan Al-Amin. Dalam falsafah, hikmah kenapa Allah buat gini, sini tidak disebut. Dalam kitab yang anda sebut tadi, Akidah Khatamun Nubuwah tu dia ada sebut. Imam Tahawi pun ada sebut dalam syarah dia. Dia kata sebenarnya orang panggil proses muqaddimah. Allah nak bina karakter Nabi supaya masyarakat dia tu tak ada alasan untuk dia tolak Nabi bila Nabi kata qul la ilaha illallah. Tak nak kata. Sebab tu nak tuduh Nabi kena musyawarah dulu. Nak buat lagu mana? Pok dia kata kita kata dia gila. Pok dia kata kita tahu orang gila lah ke mana. Ada pok gila ke apa kita? Gila. Kalau lagu tu. Patut dia kita tuduh dia ni ahli sihir lah. Tak boleh Nabi Muhammad tu ngomong pun tak jumpa. Kalau sihir lagu tu bagus. Ni kita tahu sihir ni pasal lain. Duk kecek sore kadang-kadang. Patut nak kata pemecah belah masyarakat. Tak boleh nak kata. Maknanya dia nak tuduh Nabi kena musyawarah, cari pokok cerdik nak kata ke dia. Apa? Tak ada ruang nak tuduh Nabi dengan tuduhan yang negatif. Itulah orang panggil karakter yang Allah bina Nabi 40 tahun sebelum Allah nak turun ke Iqra. Dari segi falsafahnya, orang yang nak terima agama dia kena bina diri dia. Dia kena bina diri dia supaya dia jadi orang soleh. Mana dia kena bertaubat baru dia layak nak terima wahyu, baru layak nak mengajar Quran, baru layak nak mengajar hadis. Tu sifat dia. Ni duk bahaya harta zakat, duk bahaya harta derma. Lepas tu nak kuliah lagu mana kita tak ada. Benda-benda gitu na'udzubillah lah. Gitulah dia. Kemudian ad-dahutul qattal. Kita perhabiskan ni sikit lah. Kita perhabis sini. Ad-dahutul qattal ni adalah dua nama yang berpasangan. Salah satunya tidak dapat dipisahkan daripada yang lain. Ad-dahuk ni, mana orang yang dahuk ni asal makna dia, kalau segi kita tengok dalam kitab, makna orang banyak ketawa. Fa'ul. Tapi sini mana ad-dahuk, mana ibtisam, orang yang mubtasir, orang sentiasa manis muka. Muka dia dia ceria sama Nabi. Biasa gitu. Dia ceria sama, adalah sebab tu Nabi sahabat kata kalau dia marah memang nampak terang. Apa sebab muka dia jenis gitu, jenis nampak mesra. Kalau dia marah nampak terang. Kita ni masa mesra marah lagi. Sebab tu kalau marah orang tak nak beza. Masa mana dia marah? Sebab gitu semua muka dia. Nabi ni dia talq, dia panggil talqul wajh. Muka dia berseri-seri. Jadi di hadapan orang Islam tidak bermuka masa, tidak keru sama dahi, tidak mudah pemarah dan tidak jenis keras sikap dia. Namun beliau sangat keras memusuhi orang kafir tanpa takut celah pada pencela. Kafir ni kena ingatlah kafir harbi lah. Bila Nabi berhadapan dengan orang kafir yang bermusuh dengan Islam, Nabi bersifat al-qattal. Al-qattal ni kata dia. Asal mana qattal ni banyak membunuh. Tapi di sini maksud dia tegas. Ana terjemah tegas. Seolah-olah macam sedang nak pergi bunuh kafir harbi. Seolah-olah begitu. Dahuk mesra manis muka depan orang Islam, tapi depan orang kafir yang memusuh Islam dia tegas. Dia tak tunjuk muka. Nampak kehebatan dia. Haibah dia tu nampak. Itu nama Nabi Dahuk Al-Qattal. Kemudian seterusnya kita bincang dalam sesi lain lah insya-Allah. Habis sikit dah. Kita habis. Kemudian selepas ni dua hijrah pada dua tu kita akan bincang lah semula kan. Yang terakhir Al-Bashirun Nadhir. Ini dalam Quran sebut. Ini antara nama Nabi juga. Dia sebagai nama Nabi. Walaupun setengah ulama dia kata hak ni laqab, julukan, gelar dia. Apa makna Al-Bashir? Nabi yang menyampaikan berita gembira kepada orang-orang baik, orang-orang saleh. An-Nadhir, Nabi menyebutkan berita-berita yang menakutkan kepada yang mengancam kepada orang-orang yang engkar perintah Allah. Al-Bashir adalah memberi khabar gembira berupa pahala bagi orang yang taat kepada Allah dan Rasul. Sedangkan An-Nadhir adalah orang yang memberi peringatan ancaman berupa seksaan bagi sesiapa yang derhaka kepada Allah. Derhaka ni anda tengok sebab dia panggil asin, orang yang derhaka.
Kalau kita tengok dalam fiqh lughah, dia ada makna melanggar peraturan. Bila kata asim, melanggar peraturan. Jadi dalam konteks ni kita boleh terjemah. Anda duk tengoklah. Maknanya pelanggaran hukum ni dia ada dua. Pelanggaran hukum besar, pelanggaran hukum kecil. Pelanggaran hukum besar kita panggil dosa besar. Pelanggaran hukum kecil dia panggil dosa kecil. Jadi bila kita guna dari segi psikologi, bila kelima ni dalam konteks bahasa Melayu kita, bila kita guna pelanggaran hukum Tuhan, dia nampak lebih berat. Kalau sebut maksiat ni kadang-kadang dia tak nampak belah mana. Sesiapa yang melanggar hukum Allah, dia lebih terasa bagi orang Melayu kita. Allah Subhanahu Wa Taala telah menamai Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai hamba-Nya di beberapa tempat dalam kitab. Di antaranya firman-Nya, dan bahwasanya ketika hamba Allah Muhammad berdiri menyembahnya, mengerjakan ibadat, dan firman-Nya Maha Suci, Allah yang telah menurunkan Al-Furqan kepada hamba-Nya, dan firman-Nya, lalu Allah menyampaikan kepada hamba-Nya Muhammad apa yang telah Allah wahyukan, dan jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami. Disebut hamba. Apa maksudnya? Nah, ayat ni dia gini, ayat ni kan ada ayat Bashir, memang sebut nama Nabi sebagai hamba, tapi ada dia klasifikasi ayat. Ayat ni ayat Bashir. Ayat yang Nabi sebut orang buat baik kelebihannya gini, dapat syurga. Dia panggil ayat tu ayat bisyarah, ayat berita gembira. Jadi peranan Nabi dalam konteks kita, poin-poin sebegitu dia panggil mubashir ataupun bashir. Bashir ni maknanya berita gembira yang dibawa oleh seseorang. An-nadhir, berita ancaman yang dibawa oleh seseorang. Jadi bila Allah sebut hamba, aku cerita tentang ancaman ni, maknanya Nabi sebagai hamba disebut itu sebagai mubashir. Jadi berita yang dia bawa tu bashir lah. Berita yang gembira. Itu maksud dia. Disebutkan pula dalam Sahih Bukhari. Kena punya anak-anak jumpa dalam kitab terjemah Indonesia, Syaikhan, dia terjemah dua orang yang tua bangka. Agak ada dalam riwayat oleh dua orang yang tua, Syaikhan tu dia baca, Syaikhan tu mana Bukhari Muslim. Syekh tu mana bukan tua, guru besar tu. Dua guru besar dalam ilmu hadis. Dia semua dua orang tua bangka. Memang dalam kitab Syekh tua bangka. Memang gitu salah satu maknanya. Tu bahasa, tu istilah tu. Kalau sebut as-sahih, yakni al-Bukhari. Dalam kitab Bukhari, Nabi sebut, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah wala fakhr. Aku ni adalah penghulu kepada anak cucu Nabi Adam ni semua sampai kiamat, semua anak cucu Nabi. Aku ni tok mulu dia. Rakyat ni bukan nak bangga, nak ayat hakikat. La fakhra ni bukan nak bangga, tak boleh bangga, tu nak ayat hakikat. Maknanya wahyu. Allah Subhanahu Wa Taala menamai Nabi dengan sirajan munira, lampu yang menerangi, dan menamai matahari sirajan wahaja, lampu yang menyala-nyala. Al-Munir adalah yang memberi cahaya tanpa membakar, tanpa panas seperti, tidak panas seperti cahaya matahari itu lah. Mana cahaya yang lebih menyebabkan manusia jadi nampak apa dia yang ada depan dia. Itu panggil sirajan munir. Munir mana yang menyinari. Tetapi kalau untuk matahari, wahad, yang menyala-nyala, kena panas jadi membakar. Berbeza dengan wahad kerana dia dapat membakar dan jadi panas. Tidak. Gitulah hati-hati. Jadi bila kita tahu ni, kita nampaklah dengan seperti mana nama Allah, bila kita belajar kita boleh nampak, kita boleh kenal Allah tu siapa. Bila kita tahu nama Nabi dan kita faham maksud, kita boleh nampaklah tujuan perutusan Nabi itu untuk apa, itu tujuan dia. Akhirat hadirat, kita akan sambung, kita akan bermula pada fasa 2 hijrah. Hijrah pertama dia hijrah kedua. Jadi untuk selepas ni anak akan insya-Allah anak cuba usahalah untuk buat ringkasan, sebab ringkasan ni dia akan ada huraian selalu, mudah kita faham poin-poin. Jadi anak setakat tu ada soalan ke kalau nak tanya boleh. Okey, kalau tak ada apa-apa soalan kita tangguh setakat itu dulu. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.